Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk kita market update sikit lah untuk hari Jumaat ni. Cuba kita observe KSL ni untuk swing lah. Okay, masuk sekitar harga RM3.03 ini entry point kita. Kita tengok macam mana untuk KSL ni. Tengok beberapa hari mungkin untuk swing lah, kalau ada breakout MA9 kita exit lah. Kalau ada breakout MA9 kita just follow je, selagi dia berada atas MA9 kita boleh hold lah, tengok macam mana. Tapi sebenarnya paling cantik entry dekat sini, dekat histoping ni paling cun untuk kita masuk lah. Ni pun dah naik banyak. Tak apa, kita tengok tu macam mana. Lepas tu kalau kita nak tengok untuk overall punya, kita tengok P metal. P metal ni dah banyak, dah masuk sedap dekat ni lah. Histoping tengok ada tak yang ada buat histoping. Untuk hari ni nampak tak ada lah yang histoping pagi ni. Isu merah ada lah, histoping tak ada. Tapi yang tahan P Udicorp ni, boleh observe Udicorp ni kita try entry pada harga 1.63. Dia histoping dia kat sini, dia cantik entry kat sini. Cuma dia dah naik lah. Kita jumpa dia pada histo hijau yang kedua, kita boleh cuba entry di harga 1.63 lah ni. Tengok macam mana Udicorp 1.63, harga beli pada 1.63. Kita tengok yang lain, tengok ini pun dah lambat lah, betul anti kat sini. Ni histoping. Okay, ni histoping cantik juga. Cuma sini ada MA50 ni, takut dia reject. Kat Udicorp tadi histoping dia. Kita tengok weekly dia. Weekly pun cantik, hijau pekat. Kita boleh observe ni. 1 point nampak dia naik. Cuba kita observe sekejap Udicorp ni. Ni dah uptrend lah kira. Yang ni MA Cross ni. Ada MA Cross EX1 ni. Kalau kelas Cikgu Mat dia kata yang ni EX1, mana MA9 cross MA50 lah. Kalau EX2 MA50 cross MA200. Ni kira EX1 lah. Dia uptrend. Tapi weekly dia uptrend ada. Weekly pun dia uptrend ni. Nampak? Kita observe Udicorp ni. Tadi kita entry 1.63, sekarang pun dah 1.64. Ini real time punya trading. Ini kita observe Udicorp. Jadi mana KSL KSL nampak dia masih maintain lagi harga kat situ. Okey, tengok, cuba kita perhatikan Udicorp ni, pergerakan dia. Weekly pun dah trend. Dia weekly pun ada buat MA Cross. Dia macam, dia bukan MA Cross, dia rebound lah. MA9 dia rebound pada MA Cross kat sini.
dia rebound pada MA9 hours. Jitbozo, Unicop dan KSL. Unicop. Okay, kita lihat Zahir Unicop ni. Nak tengok kemasukan volume. Unicop, kemasukan volume Unicop ada 30 lot, 42 lot. $3,000 lot. Okay, saya dan Unicop lah. Tengok tadi. Oh, Homan Andy lah. Homan Andy macam nak KSL. Tapi KSL pun still kita boleh hold Nampak Human Andy ni nak buat EX1 ni, MA Cross 1 kan, nak buat MA Cross 1. Tengok Unicop je. 1.64 masih lagi kat situ. Human Andy ni nampak menarik lah. Cuma dia ada mungkin akan ada resistance kat sini lah. Resistance kat sini mungkin dia akan bermain-main dulu sini sebelum dia naik. Ni KSL masih lagi maintain. KSL masih lagi maintain 3.035. Unicop pun masih bertahan lagi. Nampak macam ada satu cup kat sini Mungkin juga dia akan buat cup kat sini. Ini long term play. Saksikan dulu. Adik, nampak menarik Human Andy ni nampak. Buat MA Cross. Tadi tak perasan lagi. Tadi perasan KSL. Dia dah naik 9 bit. Change di 9 bit kat sini. Dia punya persen 2.9%. Bayang lah dapat 2.9% tu lagi. Kan? Menarik Cuma dia gerak lambat lah. Human Andy ni gerak dalam 9-10 macam 9-10 dia gerak lambat. Masih maintain 1.64. 1.64. Kau tengok dari segi volume pula. Volume yang banyak agak mudah ni. 19.